Tapi itulah Jamal is the best. Ya. Saya mula dengar suara dia masa saya di Ipoh tu, dia kata Dia ada suara unik dan tersendiri. Ya. Dia boleh pitch the higher pitch, dia boleh turun tak satu dia tak boleh. Macam tengok kalau kita bengong, Kau orang yang tak boleh tak boleh. Medley, saya medley. Memang macam boleh ke? Kat bawah. Aku ni ke telefon Syam. Syam ni bagian tulis not. Copywriter. Syam ni cah bagian tu. Kat bawah hang nyanyi tengok lagu tu dia nyanyi. Nyanyi. Apa? Bunga hujan. Ku jejaki lembah belukar di sana. Itu edit selalu tu kah? Lepas tu ending dengan lancang kuning, lancang kuning itu boleh ke? Apa gitu lah tadi aku beritahu dekat ni masuk esok pesra dia kan buat ikut hamnya ni. Dia buat tulis aja. Main ni pun macam tu. Ya. Final saya duduk tunggu di rumah depan TV. Najib saya kata Najib ni soal apa ni Tom Jun saja. Dia ambil lagu Bunga Melur. Dia ambil lagu apa tu final ni apa dia tu sebut hak yang Sabah Sarawak. Bila saya tengok juga lauti saya nombor satu kita juga agak cerita cuma tak boleh nak cakap. Tak boleh cakap ni kata saya Pak Hakim pun dia tengok kan. Tapi bagi aku kalau aku duduk aku bagi nombor satu. Tapi masa saya nak main hang masuk final second place. Bila MNO nombor 3 nama nombor 3 Najib lah. Najib nombor 2 saya ingat Perak ni Sabah Sarawak. Bila Sabah Sarawak dah sebut tu lah. Johan Johan bintang 7% Jamal gila saya lupa. Isu kalau sampai tu di call. John ni betul tak Jamal tahu lah. Tapi itulah Jamal is the best. Ya. Saya mula dengar suara dia masa saya di Ipoh tu, dia kata dia ada suara unik dan tersendiri. Ya. Dia boleh pitch the higher pitch, dia boleh turun tak satu dia tak boleh. Macam tengok kalau kita bengong, kau orang yang tak boleh. Tak boleh. Itu special dia. Ketika saya di Ipoh lah.